ibu akan beri RM2.50. Oh no, RM2.50 bila I dekat sekolah menengah. Sekolah rendah RM1.50. RM1 dekat sekolah rendah, lepas tu pergi sekolah agama RM50. I selalu komplain, RM50 nak beli apa? So RM50 dulu dia boleh beli yang dia rectangle punya fish cake. Kecil je. Tu dia letak plastik, tu dia letak chili sauce. So Bella, macam mana? Bella dia golongan maha kaya. Adalah. So macam mana? Tak, sebab Bella start kerja dulu kecil. Betul. Dia umur 7 tahun dah start kerja. Okey, masa Bella ada banyak peringkat. Masa kat Sabah, Mama ada kantin sekolah. Jadi makan kat kantin lah kek. Mama jual kek. Oh, memang sekolah sama you pergi? Macam apa? You pergi sekolah memang sekolah sama lah? Tak. Sekolah Cina. Tapi just masa tu tak start sekolah yang bukan sekolah rendah lagi. Tak kira lah. Bila okey, contoh you dah pergi ke sekolah rendah dan masa tu your mom dah tak mengendalikan kantin itu kan. So you bawa makanan bekal atau bawa bekal. Tapi dah sekolah kat KL, masa tu bekal. Lepas tu kita masa tu cikgu sayang kita, so nak kena inform cikgu sayang kita, so dia cakap tak payahlah bawa bekal, cikgu nak bagi awak kad tapi jangan bagi tahu orang. Kad RMT, so makan free. Betul. Betul. Bella happy gila. Bella rasa Bella memang rapat dengan cikgu pada sekolah rendah sampai sekolah menengah. Ini memang tidak adil, kena cari cikgu tu lah. Lepas ni kita bincang tepi ya. Tak, sebab Bella selalu buat persembahan percuma kat sekolah. Tak ada bayaran. So you buat persembahan percuma, so dia punya quid pro quo, you dapat makanan kalau buat persembahan percuma. Bagus. Memang makanan percuma tu sepanjang kat sekolah. RMT nama dia. Korang tahu tak RMT? Saya tahu rancangan makanan tempatan. Yang tu. Pengumpal dasar kena tahu tau. I tengah nak cadang. Semua gelak. You ingat I tak tahu? Tahu lah. I nak cadangkan RMT ni diperluaskan kepada semua. So maksudnya semua pelajar yang melibatkan diri dalam sekolah kebangsaan kita akan dapat RMT. Supaya kita masukkan semua yang kaya, miskin, Melayu, Cina, India, semua makan pada masa yang sama, meja yang sama, kualiti makanan yang sama dengan the best of nutrition. Sebab saya step back sampailah malam kat sekolah. Ya ke? Okay. Tapi tak apalah. Saya sabar je lah. Saya tak ada pun dapat benda-benda ni kan. Next